Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, ibu bapa dan ahli keluarga yang sedang bersedia untuk menghadapi Ramadan beberapa hari lagi, saya Abdul Fattah bin Abdul Rahman bersama tuan-tuan dan puan-puan dalam podcast Netizen Tanya Fattah Kasih Clear. Apa yang tertanya-tanya di jiwa akan dijawab kita bersama, insya-Allah. Soalan pada kali pertama pertemuan kita hari ini, iaitu makanan masih berbaki di dalam mulut dan azan subuh telah dilaungkan, apa yang perlu dilakukan? Dalam mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi telah menjelaskan bahawasanya sekiranya seorang itu mengetahui sudah masuknya waktu subuh, azan subuh telah dikumandangkan dan makanan di dalam mulutnya, hendaklah dia memuntahkannya dan dia berpuasa. Jadi jika dia menelan makanan yang tersebut, hendaklah dia menggantikan puasa dan puasa pada hari yang tersebut telah batal. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada waktu Nabi SAW, Bilal akan melaungkan azan kali pertama untuk memberikan tanda kepada orang Islam untuk bersahur dan mengejutkan orang yang sedang tidur, dan Abdullah ibnu Ummi Maktum akan laungkan azan kali kedua bagi menandakan azan subuh telah masuk. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan keliru dan bertanya, kita akan jawab sehingga kasih clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.